Assalamualaikum. Salam. Ni kau kat lagi ke dah balik Sabah? Dah balik Sabah? Macam kau terlepas flight. Ya, terlepas flight. Lepas tu, Lepas tu apa? Aku beli flight baru. pukul berapa tadi? Pukul 1.30. Ya je kau. Mm-mm. Gampang. Aku tanya tak reply. Tak lah apa, sebab tadi busy. Lepas tu kau pergi airport naik apa? Naik GRAB. Benda tu? Oh, Grab. Ni aku call kau ni ada sebab. Kenapa? Aku takut. Apa? Takut benda? Lah, selama beberapa hari kita sama-sama kan. Apa dia? Bila? Baru-baru ni? Tak adalah. Dari first yang aku jadi sementara. Sampailah kemarin tu. Aku rasa dah sebulan dah kot. Tak adalah hari. Dah sebulan. Lepas tu? Apa ni? Tiba-tiba pula takut-takut nak cakap. Aku rasa aku jatuh hati dengan kau. Payahlah kau. Kenapa? Ingat aku percaya. Kenapa pula macam begitu? Kenapa? Bodoh lah dah. Kan kenapa? Tipu aku yang tak percaya. Tak percaya aku. Aslah. Tapi entahlah. Aku rasa macam lain kalau nampak kalau pandang muka kau lagi ni. Aduh, tak payahlah kau nak menipu aku. Menipu apa? Tiba. Tak ada maknanya. Hey. Aku tak rasa kalau kau suka betul kau nak luah dalam telefon. Yelah. Aku malu nak cakap dalam depan. Aduh lah Daus. Yalah Aslah. Tak perlu bagi jawapan pun. Aku dah sorry lah ganggu kau. Okay, bye. Sorry Aslah, aku menggigil. Sorry. Okay, bye. Assalamualaikum. Daus. Dah. Aduh, ya Allah, lainnya dirasa. Oh, begini rasa. Aku jujur lah. Aku tanya kau.